Awak nak mengaku tak mengaku pasal awak bukan doktor ke apa benda itu masalah awak. Awak curi barang-barang saya, ceroboh rumah saya. Awak terlibat dengan aktiviti diorang tu, mengedah dadah tu kenapa? Kan? Itu persoalan dia. Yang anak Yamin ni dia kena serang, kena apa benda? Bekok bong habis muka-muka. Kena serang dengan kumpulan tu. Nak mendesak kita. Kita tak terlibat pun dalam aktiviti nyiasat diorang, kumpulan diorang tu. Kita ada buat benda lain. Kita dalam unit pembangunan buat balai baru tu. Balai baru, IPD baru tu dalam rancangan Malaysia tu. Kena kira kotak-kotak tu, nak kena cari dana, nak kena lantik apa benda, syarikat-syarikat, nak kena buat pelan, nak kena ubah pelan, nak kena buat pelan yang menjimatkan keadaan, yang nak kena buat. Tiba-tiba dia diubah oleh kumpulan ni, memandai-mandai pula. Kesudahan dia kena tambah duit. Macam mana hak berlaku pada perumahan-perumahan yang disabotaj oleh kumpulan ni, skamer darat ni. Berapa puluh tempat rumah murah yang tak dan siap, apa benda kena campur, kena sekianat dengan anggota skamer darat tu. Macam dekat Bukit Beruntung gitu kan. Kumpulan ni. Aku pun tak faham aku. Dia kenapa dia nak kena babitkan aku. Aku tak kenal pun. Dan kita tak ada urusan pun. Tak pernah berurusan dengan dia orang pun. Tapi dia babitkan. Macam mana ni. Lagi satu dia orang ni, Tuanku Sultan Pahang. Dia orang kerabat raja. Skamer diraja darat punya. Kalau skamer diraja laut punya dekat Riau tu, Kepri tu. Dia unit Pak Weh ke dengan Sari ni apa benda ni. Geng-geng ayahanda ke apa benda ni. Dia orang ni migrate. Dia tak duduk setempat lama. Lagi satu nak bagi tahu, mungkin dia orang ni parti. Pendataan izin tanpa izin. Tapi lagak dia macam rakyat kita lah. Yang macam budak Permata tu, budak Permata, Instagram. Tiba-tiba aku pula dituduh jadi tokan kat situ. Aku ni pegawai polis yang menyiasat kira dadah dekat situ. Aku pula jadi tokan. Mampus. Kalau tarik kena pijak. Anak bini hilang lepas pada tu. Kena colik pula dekat Kedah tu sampai hari ni. Colik dekat sekolah tu anak tu. Sampai sekarang tak jumpa. Demi Allah, tak pernah tengok lagi anak tu. Tak pernah bercampur, tak pernah dukung, tak pernah apa benda lagi, tak pernah lagi. Daripada dekat Kedah ni, perempuan ni, apa benda ni? Dia khabar bini nombor 2 lah, apa benda lah. Aku pun tak faham. Kan? Dia pula nak masukkan dalam isu, dalam kelompok kami ni. Tak faham semua.